Ini berlaku masa aku sampai UK. Pegawai immigration tengok pasport aku sangat lama. Lepas itu dia suruh aku masuk bilik khas. Apa yang awak bawa dalam beg ni? Cuma pakaian dan dokumen pegawai. Betul? Dia tanya satu soalan yang aku tak jangka. Mr. Lee, what was the exact purpose of your visit to the United States? Soalan tu buat aku terdiam sekejap. Tapi aku jawab terus terang. Nasib aku di UK bergantung pada jawapan aku. Beberapa minit sunyi terasa macam berjam. Lepas itu, dia cek pasport aku. Okay, you're all set. Tapi sampai hari ini, aku masih ingat apa yang dia cakap sebelum aku keluar.